Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu kerjasama Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sabah terus diperkukuhkan serta sentiasa berada dalam keadaan baik selepas pilihan raya negeri PRN akan datang. Perdana Menteri menekankan bahawa ia penting bagi memastikan kerajaan madani berupaya membantu Sabah mempercepatkan pelaksanaan pembangunan negeri. Beliau berkata ia termasuk dalam aspek infrastruktur, jalan raya dan prasarana sekolah serta hospital yang lebih baik demi manfaat rakyat secara keseluruhan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada himpunan dan temu rapat umum sempena 27 tahun reformasi di Kota Kinabalu 26 September. Sebab itu hubungan kerajaan negeri dan persekutuan mesti baik. Kalau cakap sombong tak dapat buat apa? Rakyat yang susah. Kamu cakap dentam-dentum, kita kerja begini teruk, kamu hantam hari-hari. Kemudian kamu ingat kamu boleh menang, nak jumpa kita. Buat appointment susah-susah nak bagi. Jadi kena negeri mesti baik dengan persekutuan. Melainkan persekutuan itu jahat. Dia datang sini minta bala. Ini tidak. Kalau kerajaan negeri itu sama pakat dengan kerajaan persekutuan, apa faedah kepada rakyat? Senang boleh bicara. Apa projek perlu? Apa keutamaan? Bila kita ada kuasa, itulah kita cuba lakukan sebaiknya. Besok saya pun tidak muda lagi walaupun nampak muda. Umur 78. Nampak 48. When you are in power, when you have power, bila kita ada kuasa, itulah masa kita lakukan sebaik mungkin untuk negara dan rakyat. Awak tanya, what is your dream? My dream, impian saya. Dan rakyat ini bersatu. Peluang kepada anak-anak kita. Dari kawasan bandar, kota Kuala Lumpur, sampai ke Ulu Kelantan, sampai ke Keningau dan Kota Marudu, semuanya dinanam, merasa mereka ini ada harapan dalam negara Malaysia tercinta.